Apa kelebihan kalau kita simpan emas berbanding kita simpan duit? Nah, bagi tuan-puan yang baru nak mula menyimpan, pasti terfikir nak simpan emas ke simpan duit, yang mana satu yang terbaik untuk kita. So tuan-puan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Menurut pakar keuangan kita, Tuan Azizi Ali, sebaiknya bagi tuan-puan yang baru nak mula, kita kena adakan dulu simpanan 3 ke 6 bulan gaji dalam bentuk simpanan bentuk duit wang fiat, ataupun kita simpanan bentuk cash. Kalau lagi bagus ni tuan-puan, nak dapat untung yang lagi banyak, tuan-puan simpan dalam tabung haji dan ASP supaya boleh dapat dividen setiap tahun. Kenapa? Kena ada duit cash dulu. Sebab bila kita ada duit cash ni, kita boleh guna dalam masa 2 tahun dan ke bawah untuk kecemasan, untuk masa yang terdekat. Kita tak rugi bila simpan dalam bentuk cash. Selain itu, boleh juga mula untuk simpan dalam bentuk emas sebagai simpanan long term. Kita simpan untuk 2 tahun dan ke atas. Kita simpan sebagai simpanan kalis inflasi, simpan sebagai simpanan yang kalis bocor. So tuan-puan dekat sini, mana satu lagi baik? Sebenarnya dua-dua ni ada manfaatnya tersendiri. Kita kena buat dua-dua jenis simpanan. Simpan juga dalam bentuk duit, simpan juga dalam bentuk emas, ikut kepada kemampuan kita. So tuan-puan, bila dapat gaji nanti, cepat-cepat asingkan 20% daripada gaji untuk buat simpanan. Terus asingkan simpanan tersebut kepada 2 jenis simpanan, simpan dalam bentuk duit, simpan dalam bentuk emas. So macam mana nak mula simpan emas tu? Senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mula simpan dengan serendah RM100. Atau kalau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.